kita ada artis hari ni. Chorus lah sikit lagu terbaru dia. Kau menjejaki ke mana saja tanpa kundang. Black Hanifa. Dapat duit. First thing Range Rover dah keluar. Saya ada beli sebuah yacht, saya ada beli. Banyak SME yang fail. The moment dia dapat the first 100,000, instead of duit tu letak balik dalam business, duit tu dia dah enjoy. Boros sampai kering. Unless macam Black ni, he has been in the business for some time. The balance tu you roll kan untuk company tu. You reinvest balik macam you kan Bank Muamalat ni being an Islamic bank. There is that social responsibility. Financing I dah bagi. Cash management pun kita boleh tolong. Sebab bank pun perlukan dia punya duit balik. Masa dia nak minta, dia pergi jumpa bank. Nak bayar, dia marah bank. Saya pun pening lah kadang kan. Ini siapa yang salah ni? Bank ni memang salah. Selalunya akan salahkan bank lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Saya Kianu Azman. Selamat kembali menonton the podcast, the one and only Aperture by Bank Muamalat. Kehidupan lebih baik bersama. Kali ni dalam episod podcast kita nak bersembang tentang SME ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kita banyak dengar tentang SME kat luar sana, dah semakin banyak. Tapi semakin banyak juga yang gulung tikar, terutamanya lepas pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi banyaklah kita nak bincang hari ini. Terutamanya kalau anda semua ada yang nak berkecimpung, buka SME sendiri dan sebagainya, this is the right episode for you, okay? Tapi maklumlah, Kianu Azman ni hanya pengacara. Dia tidak memiliki apa-apa perniagaan langsung. Dia tak ada SME sendiri. Jadi saya bawakanlah dua insan untuk menceritakan pengalaman masing-masing. Yang pertama, yang ini punyalah susah. Individu ni terpaksa tolak 5 board meeting Bank Muamalat hari ni juga sebab nak masuk podcast Aperture. Lama punyalah. Bertuah kita dapat dia. Kita ada the one and only Director of Commercial Banking Bank Muamalat, Datuk Nazir. Apa khabar, Datuk? Okay, Alhamdulillah. Sihat Datuk Okay, Alhamdulillah. Terima kasih tolak banyak meeting dan sebagainya. Betul lah. Semua dah tolak ni. Tadi saya nampak sebelum kita roll tadi, phone call back to back sampai Datuk kata, kejap, podcast. Terima kasih atas masa yang diluangkan oleh Datuk lah. Dan kita pun bertuah juga sebenarnya kan, sebab salah satu sebab lah Datuk Nazir decide untuk tak pergi ke buat meeting sebab kita ada artis hari ni. Betul lah, dengar juga. Ada penyanyi yang Datuk sendiri pun sangatlah gemari kan. Dia pula suara sedap, music video terbaru dia betul letup kat YouTube dengan cerita kan. Sebelum kita nak intro dia, kalau boleh nak dengar jugalah chorus lah sikit lagu terbaru dia, Hijab Rindu tu. Boleh dengar sikit tak? Nada suara berdindang, memadam cahaya tenang. Kau menjejaki ke mana saja tanpa kundang. Black Hanifa! Assalamualaikum. Nampak tak betapa happynya muka Datuk Nazir kita? Yes, nama baloi aku tak pergi meeting-meeting aku hari ni. Baju Black Hanifa hari ni. Masya Allah, apa khabar Abang Black? Baik, Alhamdulillah sihat. Sihat Tapi ya. dia macam terplay out sikit masa awal tadi kan. Sebab Kenapa terkejut terplay out? tiba-tiba kena nyanyi kan. Allah minta maaf. Yalah sebab kau tak menyanyi takut Datuk cabut lah. Yelah tu. Betul juga. Tapi okey tu Okay, steady. Steady, kita okay. Ada sebabnya kenapa Black Hanifah sendiri pun ada kat sini. Sebab macam you all semua dah sedia maklum lah. Abang Black saya ni bukan sekadar seorang penyanyi, tapi dia seorang businessman juga. Kalau you all pergi Langkawi, you all mesti tahu dia ada satu Airbnb. Villa dia, Rindu di Villa yang dah dibuka sejak 2023. Lama. Betul-betul buat kerja Tapi tak pergi lagi. Last saya pergi Langkawi 2021. Saya kena pergi balik ni. Nak kena pergi semata-mata untuk melawat Rindu di Villa. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Sampai waktu nanti. So, hari ni memang kita nak bersembang pasal the ups and downs of mempunyai perusahaan mikro, kecil, sederhana SME lah kan. Sebab bukan mudah. Datuk sendiri pun pernah memiliki beberapa bisnes sendiri. So, you pun tahu cabaran dan sebagainya. Kita teruskan pada Abang Black Hanifah dululah. Ini buat saya takut ni. Gementar terus. Takut dia cabut lari kan. Kata, okay, bye. Macam tahun 2023 tu, saya ingat lagi, saya follow abang punya Instagram, TikTok semua tu. Kita nampaklah progress abang tunjuk, pembinaan villa tu makan masa beberapa bulan. Kan daripada 2022 lagi masa tu. Macam mana tercetusnya idea nak buka bisnes? I mean, you were doing so well sebagai seorang penyanyi. Tak payah buat bisnes pun dah cukup, orang kata dah selesa dah. Tapi tetap lagi nak buat villa dekat Langkawi tu. Okey, sebenarnya hai, Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya saya memang dibesarkan dalam keluarga businessman lah. Maksudnya ayah saya seorang peniaga ikan. Okey, peniaga ikan di pasar.
Memang meniaga ikan yang kena pergi pasar borong. Kadang-kadang dia pergi beli dekat dulu. Saya ingat masa kecil-kecil dia pergi Narati Ward. Wow. Dia pergi jauh-jauh lah. Dia nak dapatkan ikan yang murah supaya dia boleh jual ikan tu dengan harga yang murah dan orang ramai lah kan. Okey, dan bila saya dah besar ni, maksudnya sedikit sebanyak darah orang peniaga tu ada dalam saya punya darah ni. Mengalir lagi lah. Mengalir lagi. Jadi tercetusnya idea tu disebabkan oleh minat lah. Okey, minat bukan sahaja minat bertukang. Kalau nak tahu, saya ni sebenarnya selain daripada boleh main bola, menyanyi, saya suka bertukang. Saya suka melukis. Saya suka benda seni ni saya suka. Wow. Saya boleh buat reban ayam. Saya suka benda-benda macam tu. Tapi kadang-kadang reban tu sengit. Jangan wow sangat, dia sengit. Tapi boleh buat. Tapi Yang penting boleh buat. Yang penting okey, reban siap kan walaupun sengit. Okey, bila saya selalu pergi ke Langkawi, masa tu saya baru kahwin dengan wife lah 2013. Dan saya selalu ke sana, kita ada show dekat sana. Sampailah saya ada seorang mak angkat kat sana. Okey. Mak angkat saya kat sana, saya kenal dah lebih kurang 10 tahun macam tu. Saya tengok dekat Langkawi ni, macam mana diorang ni bekerja, macam mana diorang tu make it money. Macam mana ni kan, orang Langkawi ni buat apa? Macam tu lah. So sampailah masa tahun 2022, maksudnya saya beli tanah tu 2019. Okey. Okey, saya beli 2019 sebelum pandemik. Tanpa perancangan nak buka Tanpa villa perancangan. Saya beli tu memang semasa tu saya memang suka dah macam nak ada investment terhadap tanah terhadap rumah sewa. Ya. That's why masa tu saya beli sebab dah ada rumah sewa kat situ. Okey. Ada lebih kurang 2, 4, 5, 6 biji. Okey. Saya beli tu. Sekali ada rumah sewa. Jadi daripada situ, selepas je pandemik, lepas tu masa saya beli tu 2 minggu lepas tu pandemik. Jadi saya memang menangis lah kat rumah. Malang tak berbau. Beli, saya beli masa tu cash lah. So lepas tu balik beli cash, lepas tu balik tak yelah, macam tak boleh buat apa-apa lah. Orang sewa, tapi saya pun takkan saya nak ambil sewa sebab pandemik. Saya tak bagi, saya cakap okey tak payah bayar, saya cakap. Tak apa, duduk je lah, saya cakap. Masa tu susah juga macam tu sebab kesian lah. Diorang pun kerja kerajaan, ada yang seorang nurse, ada yang seorang cikgu kan. Lepas tu lepas je habis pandemik tu, saya pergi, kawan-kawan saya tiba-tiba cakap, okey tanah ada, kenapa tak buat macam villa ke ataupun apalah Airbnb ke. Sebab saya sewakan sebulan, kalau sewakan lah contoh sebiji rumah 300. Okey. Kat sana tak boleh mahal, 400. Betul. Sebulan. Sebulan. Dia tu. So kita akan ada memang dia dah confirm sebulan kita dapat duit. So tak perlu takut dengan apa ni lah, pulangan tu lah. Okey Tapi kita kena ambil risiko lah. Kalau nak buat macam ni, kena ada risiko dia lain. Mungkin tak ada orang duduk sebulan. Tapi kalau ada orang duduk, dia akan lagi banyak. So saya fikir, dalam perniagaan mesti ada risiko. Tak ada risiko, bukan perniagaan nama dia kan. Tadi saya pun sembang dengan Omar, dia cakap, okey jom kita buat lah. Dan itulah tercetusnya, saya pun buatlah sendiri. Jadi panjang lagi cerita dia sebab saya hanya lukis dekat atas kotak je, plan rumah tu Abang sendiri yang lukis. Saya yang lukis apa semua. Saya bawa tukang, saya yang duduk kat sana selama berapa bulan, 4 bulan macam tu untuk siapkan. Wow. Macam tu. Tapi yang menariknya, sebab tadi kita dengar Abang Black cakap, dia kata dia belinya cash. Dan benda ni sebenarnya yelah makan masa yang lama untuk kita nak save duit dan sebagainya. Maksudnya perancangan abang sebagai seorang businessman tu, perancangan yang sangat teliti bertahun-tahun kan. Betul. Dia berapa lama tu plan sampai boleh mencukupkan cash untuk beli tanah tu secara cash? Nasib baik bayar tax. Okay. IHDN is watching. Saya mula daripada 2009. Lepas saya keluar daripada mentor, Okay. ayah saya cakap, ini saya selalu dengar lah ayah saya cakap, adik, nak enjoy, adik beli rumah dulu. Baru adik enjoy. Saya dengar benda tu lama dah. Daripada saya kecil, ayah saya selalu cakap benda tu. Sampai lepas tu, masa tu saya menang, saya dapat 100,000. Betul? 100,000 tu banyak lah untuk saya. Banyak 100,000 dengan sebiji kereta saya menang. Okey, saya bagi ayah saya kereta, 100,000 tu saya punya lah. Saya ambil 12,000, saya beli Honda Prelude. 12,000 je, boleh beli kereta baru kan. Tapi saya tak nak, saya beli kereta lama. Sebab saya minat jenis macam tu. Okey, saya ada lebih. Ayah saya cakap, dek, beli rumah dulu. Baru ada enjoy. Datuk, saya memang beli rumah dulu tu.
Harga rumah tu 245,000 di Ceras Jaya saya beli. Okay. Saya beli rumah tu hutang lah. Ya. Okay. Saya sign je dah beli tu. Memang saya enjoy katak tu. Saya enjoy. Saya beli kereta ni, Masa tu saya saya tak silap saya ada 4 ke 5 biji kereta yang saya tak tahu nak naik yang mana satu. Ni zaman-zaman muda Ya, lah. Zaman betul, kita uruskan betul. wang dengan betul lagi dengan bijak Okey, lagi. dia kena buat salah dulu. Betul, Baru dia memang kena. akan jadi orang yang baik, yang bagus. Datuk pun lepas ni akan dia pula akan buka Saya aib dia percaya masa dia muda juga. banyak kan? aib Datuk akan buka lepas ni. Banyak ke tu? Okey. Jadi dekat situ saya secara tak sengaja lah kot kan. Okey. Saya dah minat dengan property. Saya beli rumah tu, saya tak duduk, saya bagi ayah saya dengan mak saya. Saya bagi diorang duduk. Sebab saya beli pun murah kan. Saya beli end lot tapi 3 tingkat rumah tu kat Ceras. Okey, saya plan ni tak apa lah, ni kalau nak jual pun mungkin ada harga nanti kan. Okey, saya pun dalam beberapa tahun tu 2009, 2010, 11, 12 saya kenal wife saya lah. Tapi 3 tahun tu saya memang seorang lelaki yang memang menghabiskan sangat banyak duit lah. Tapi saya masih menjaga mak ayah saya. Itu yang penting. Paling penting tu saya memang tak takut masa tu sebab saya tak pernah fikir pun ada ke tak show ni, ada ke tak, saya tak pernah fikir sebab saya percaya kalau saya jaga mak ayah saya, barakah tu ada. barakah tu ada. InsyaAllah kita akan dapat rezeki yang akan datang ni lah. Jadi dekat situ tu saya beli. Lepas tu saya kenal wife saya nak kahwin, saya tak ada duit tu. Saya tak ada duit berapa. Sebab dah habis duit kat 5-6 kereta tadi. Orang masih cakap, ni hang takkan ada banyak ni kan, orang Penang kan. Hang takkan ada banyak ni ya duit. Banyak ni ya dah. Oish, dia tak boleh jadi. Jadi dia pun slowly dia manage saya punya account lah. Maksudnya dia jaga. Okey, dah boleh kahwin dia kata kan. Okey, kita kahwin. Kan saya kenal dia 3 bulan, lepas tu saya kahwin. Okey. Dari situ bermulanya saya menjadi seorang, secara tak langsung jugalah, saya beli rumah lagi satu. Lepas tu saya simpan duit, saya beli rumah lagi, saya ada 3 biji rumah masa tu. Okey, kebetulan. Lepas tu itulah dia jual sebiji rumah, saya dapat beli sebiji rumah. Lepas tu saya macam itulah. Saya jual rumah yang saya beli tu, saya beli 240. Saya anggap duit yang saya beli 240 tu memang duit saya simpan. Jadi saya nak jual 300,000 pun tak kisah. Saya tak kisah. Sebab tak rugi pun, dia still ada untung. Walaupun 50,000, tapi yang lebih tu pun still saya punya duit. Jadi saya jual dengan harga 550,000 rumah tu. Saya dah ada cash dekat saya dekat 300,000. Saya jual pula lagi rumah lain, saya dapat lagi ada beberapa ratus ribu. Jadi saya dekat situ saya rolling, saya boleh ada satu cash yang banyak lah. Dan mencukupi lah untuk saya beli tu, beli ni, saya spend kat sini, tiba-tiba tax cari, check, okey bayar tax apa semua kan. Jadi saya itulah rasa bertuah. Itulah kisah dia. Dan disebabkan wife jugalah. Saya bukan puji sebab dia ada dekat sana. Tapi bukan, kita tahu setiap kali interview memang Abang Black akan sentiasa puji wife. That is how good of a husband he is actually. Selalu ada wife in his mind. Dia ada satu benda yang sangat baik lah. Saya tak rasa malu pun nak cakap benda ni sebab dia ada satu benda yang sangat baik lah. Saya tak rasa malu pun nak cakap benda ni sebab dah terbukti kan memang apa yang saya ada hari ni disebabkan oleh tulang belakang yang selalu kita cakap ni. Inilah tulang belakang kan. Inilah dia yang dia selalu jaga. Dia cakap nak beli ni untuk apa? Dia bukan dia tak bagi. Kadang saya nak beli, contoh saya nak beli handphone baru lah. Nak beli untuk apa? Kan? Perlu dia kata boleh beli, nak belilah dia cakap, tapi ni untuk apa? Dia fikir dulu. Dia kata okey. Saya kalau dia fikir ini untuk konten, saya kata kan. Untuk konten apa semua. Tak apa nak beli, tapi itulah harga 7,000, 8,000 nak beli kan. Kita pula akan fikir balik. Jadi pembaziran tu secara tak langsung dia tak kata jadilah. Maksudnya apa? Pengajarannya adalah adakan isteri ya, sebab yang ni tak ada isteri lagi. Sebab tu dah boros dan tak buat keputusan dengan bernas lagi. Sebab tak ada isteri untuk tolong saya, untuk tengok apa yang keperluan dan apa yang kehendak. Astagfirullahalazim. Kena cari. Kena minta tip pada Abang Black dan juga Datuk Nazir lah kan. Jadi untuk Datuk Nazir pula, Datuk Nazir pun pernah ada beberapa SME juga sebelum ni kan, sebelum join Bank Muamalat. Mungkin boleh ceritakan sikit, what were your businesses sebelum ni? Okay, so firstly, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Thank you very much lah jemput kami datang hari ni. So,
session journey ni kita share lah pengalaman pahit manis kita kan. Ya. Sebelum saya join bank ni adalah saya berkecimpung lah. I tried a few SME businesses kan. So the first one actually was futsal ni business kat Segambut dulu. So kebetulan kita selalu main futsal kat situ. Lepas tu the owner tu dia nak jual. So saya dengan kawan-kawan cakap okay, kita offer lah, kita take over. So sebenarnya dia take over. Tapi yalah, kita first time buat business. Walaupun dia take over tu kira macam first day tu macam kita start fresh lah. Ya. Bila kita take over business ni, dia punya challenges dia punya cabaran dia daripada first day lagi. Walaupun business tu dah ada kan. So kita banyaklah benda yang silap kita buat. Misal kata kita orang pun ada kerja masing-masing. Ya. So bila you lepaskan kat orang, then cacar marba lah semua. orang jaga kan. Bila you, bukan kata tak boleh percaya orang. Ya. Tapi bila kita lepas tangan, lepas tu kita tak monitor, that's one of the bad experience of apa orang kata pengajaran untuk kita lah. Bila ada business ni kita kena ada kena monitor. Yang tu satu lah. Lepas tu secondly, kita buka futsal ni, semua orang buka futsal. So apa special sangat kita Banyak ni? persaingan dia kan. Betul. So the first day I masuk business tu, the first day tu I dah ada competitor sebelah. Sebelah ada, depan ada. Dia cakap, okay, so macam mana nak buat? How do we make ourselves more attractive to people? Ya, kelainan tu kan. It's all about having that good relationship with our customers lah. Okay. PR. Dia sebenarnya kita tak payah nak pergi advertise apa semua. Ya. Dulu lah, mana ada Instagram, Facebook. Ini semua. tahun-tahun bila ni? About 15 years ago lah. Oh, dah lama. Patutlah tak guna 2010. social media. Itulah. Tahun tu memang tahun futsal tau. Maksudnya betul. bola ni selain pada bola padang, futsal tu memang keutamaan lah. Memang orang akan main hari-hari. Betul. Hari-hari penuh. Abang Black pernah main dekat Saya dah banyak melabur atau kena bayar sikit. Saya balik. Nanti I bagi voucher. Inilah customer yang you kena jaga dulu masa itulah. tu kan. So anyway, then we realised that okay, maybe kita nak lain daripada jiran kita ni semua. Yeah. We have to play PR lah. Okay. Meaning to say, get our customer comfortable. Ya. So apa kita buat? Selain ada, dalam tu ada futsal, Ya. kat corner tu kita buat surau. Kat lagi satu corner kita buat macam ni untuk the wife. So lain daripada orang lain. Betul. Kita bukannya nak ambil business orang lain. Cumanya we just want to make it more comfortable supaya our customers are happy. Dia upgrade sikit lah. So benda-benda macam tu then we learn kan actually kita tak payah advertise pun tak apa. Pasal apa? Bila you datang main, you are comfortable, your wife is comfortable. Diorang semua dia akan cerita dengan kawan-kawan. Lah, mulut. Lepas tu tahu-tahu alamak memang tak menang tangan, It's like every day pagi petang ada booking apa semua. The only reason why saya terpaksa jual is because 15 tahun lepas dia tak ada QR Pay, dia tak ada online. Semua cash base sahaja. Everything is cash. So lepas tu malam-malam pukul 11, pukul 12 masa diorang tutup, saya ada partner diorang. Kita orang take turns. Setiap seorang kena pergi malam tu tutup, ambil duit balik. Dah banyak kali ada orang menunggu. So dia dah tahu dah, ni pukul 11, pukul 12 ni dia datang collect duit. Actually tak banyak pun, satu malam punya collection. Tapi diorang tunggu juga. So bila dah kena 2-3 kali kan. Lepas tu my partners pun cakap, kita ni semua ada family. Ni kalau diorang ikut balik rumah apa semua dan bahaya. Kan? So we decided okay, kebetulan juga the neighbor sebelah pun nak jual, depan pun nak jual. And kita orang dapat someone who wanted to come and beli semua sekali. Okay. Semua tu. 3 futsal tu. Wow. So I said okay lah, if you want to take over lah. So that's how we sold the futsal. So berapa lama total I operate? think about good 5 years lah. 5 tahun 5 years. lah. So the first year tu kita banyak belajar apa yang kita buat silap. Ya. And then we tried to second year tu yang kita ada lounge sikit, ada surau, ada, so make it lain sikit lah daripada orang lain. But dia makan masa juga nak tahu apa yang kita nak buat untuk kita tambahkan penambahbaikan untuk you punya service punya tempat tu kan. Betul. So kan it's not about you tak payah nak tukar semua benda because you nak attract people. Yeah. Sometimes it's like kita kena fikir kan, ni kalau I lah customer kat sini, apa yang I nak? Kalau I bawa my wife, apa my wife nak kan?
So kita benda-benda tu bukan benda mahal pun kalau setakat letak satu couch, letak TV Astro satu. Ya, Kan? ya. So macam okay. So just by doing this saya dah attract 10 orang lagi. So that little changes to the process improvement tu kan, it brings in the crowd lah. So that personal touch lah kita ada. You see, that's a different time. Itu adalah masa yang lebih kurang 15 tahun lepas kan. Tapi konsep tu tetap kita boleh apply sampai sekarang. Betul. Di mana kita buat SME macam mana sekalipun, kita nak make sure customer kita semua puas dan happy. Betul. Kan. Macam untuk Abang Black sendiri dekat Langkawi tu, memang kompetitornya banyak sekali kan. Villa tu kalau kita search kat Airbnb contohnya, villa untuk tarikh sekian-sekian, berlambak. So you kena compete dengan banyak lagi Airbnb yang lain. Apa antara benda yang abang buat untuk pastikan it stands out antara villa yang lain? Okay. Benda ni masa saya buat tu, kebetulan saya dapat kontak daripada seorang kawan ni lah. Kan? Lepas tu kita punya villa ni, lantai dia masa tu, saya tak pernah tengok lagi ada glow in the dark. Wah. Masa tu lantai dekat dalam villa tu. Sepanjang villa tu? Bukan semualah, dia dekat tepi kolam dengan dalam kolam. Wow. Dia ada glow in the dark. Okay, masa tu saya dapat, maksudnya dia bagi tahu okay, ini benda baru. So kalau kau buat, ini jadi yang terawal lah. Okay. Okay, so, saya pun buat. Jadi disebabkan tu lah saya dapat banyak Inquiry sebab setiap kali posting saya, dorang memang sukalah benda tu lain. Bila malam kita tutup, memang glow dalam air tu ada glow. Dia macam mana purple tu kan, saya nampak tu kan. Biru dekat laluan tepi semua kan. Tapi benda tu tak tahan lama sebenarnya. Jadi dia ada risiko jugalah. Sekarang masih glow in the dark? Dah tak ada. Cuma dekat tepi jalan memang ada. Dalam pool dia dah kopek kan. Okay. So dekat luar tu still ada lagi lah. Okay. Lepas tu apa yang saya pastikan ialah konsep lah. Konsep. Lepas tu tempat pun penting juga. Saya tengok tempat saya tu memang depan tak ada orang. Orang datang dia nak privacy. Jadi tempat tu saya kena jadikan dia betul-betul orang comfortable. Duduk dalam tu memang dia tak nak keluar. Maksudnya saya buat satu air terjun. Saya buat dekat kolam tu. Lepas tu ada pool table, ada karaoke je, semua ada dalam tu. Rasa macam kat resort, tak payah nak keluar apa tak apa. Betul, nak masak. Nak apa, semua ada dalam tu. Jadi tempat tu sendiri dah kita dah menang dah dekat situ. Dia untuk promosi, saya rasa kawan-kawan dekat sana pun sangat membantu. Macam Langkawi, dia ada Langkawi sana sini. Dia ada dia punya blog ataupun Facebook yang memang semua orang Langkawi akan tengok dekat situ. Okay. Apa benda baru pun kalau masuk je dekat Langkawi sana sini tu, memang orang akan datang gila-gila lah. Untuk Langkawi. Okay. Untuk kita tarik orang luar, saya rasa sebab konsep lah. Saya rasa menang dekat situ lah. Saya punya design tu dia macam Bali sikit. Lepas tu dia agak open konsep. Maksudnya orang mandi, lepas tu orang boleh karaoke kat sana, kat sini masak, dia boleh tengok anak-anak mandi kat tengah-tengah. Dia open konsep kan. Dan yang paling penting saya punya tu, dia tak berapa jauh daripada Pantai Cenang, tak berapa jauh daripada Kuah, tak jauh daripada airport. Strategik lah tempat dia. Jadi saya rasa saya menang dekat situ. Saya tak perlu buat banyak maksudnya tak payah buat banyak iklan sebab setakat ni saya guna hanya di social media saya lah. Dan saya posting tu, saya buat video saya sendiri. Kadang saya suruh anak saya buat video, saya edit. Tapi yang best saya edit sendiri semua. Saya tak ada videographer, fotografer, tak ada. Dahsyat kan, dia kan masa planning, lukis-lukisnya dia juga. Yang bertukangnya dia. Social media edit-editnya dia juga. Semua all rounder. Saya memang suka macam editing, saya suka. Macam music video tu baru tu saya yang buat, saya yang shoot, saya yang editing tu semua. Edit saya buat sendiri? Ya. Yang Hijab Rindu tu? Ya. Ya Allah, dia edit sendiri. Dahsyat. Saya lah orangnya tu. Mana tak banyak duitnya. Dia boleh save cost, tak payah bayar editor, tak payah bayar itu, arkitek tu tak payah, dia buat sendiri. Kan masa tu sebab kebetulan pergi dekat Australia, saya dah pergi, saya bawa kamera, saya shoot lah kan. Masa editing tu saya dengan team, saya cakap saya nak macam ni. Diorang buat, saya tak adalah duduk dekat tu. Saya cakap ni tak boleh macam ni. Guide dia orang lah. Okay, macam ni sampai siap kan. Benda tu. Okay, berbalik pada kat Langkawi tadi lah. Okay, disebabkan saya dah duduk kat sana, dah ada bisnes kat sana, dan saya buat secara
Yelah, kita dah ada di sana. Saya pula ada orang kenal. Jadi kenapa saya nak bayar orang lain untuk buat promo dan sebagainya? Jadi saya pakai diri saya sendiri. Tak payah nak duta-duta sangat. Dia sendiri, Dia founder sendiri je duta. dah dutanya. Kan, kawan-kawan apa semua ada kan. Kawan-kawan boleh support kan. Itulah. Jadi saya buatlah benda-benda tu sendiri. Ya. Jadi tapi sebenarnya media sosial ni memang sangat membantu. Ya. Bukan nak kata sebabkan saya selebriti, tapi siapa saja pun Ya. boleh buat. Kalau diorang gunakan platform ni betul-betul. Diorang Ya. tahu cara dia. Dia bukan main buat je. Setengah orang boleh je lah buat. Okey. Dia record Okey, ini saya punya villa tapi kamera macam ni tak Angle boleh lah macam gitu-gitu. tu. Tak Kenalah ada proper editing. tengok Proper macam lah, mana orang proper. buat proper kan. Ya, Cara dia dan Ya. siapa-siapa pun boleh jadi influencer dah sekarang. Siapa-siapa Ya. pun boleh buat tempat Benda yang viral. benda yang viral kan. Semua dah ada sendiri punya platform kan. Ya. Cuma macam mana kita menggunakan, macam mana kita nak membezakan kita dengan orang lain. Ya. Itu paling penting, cara kita posting, Ya. time posting. Ya. Itulah cara untuk saya jual saya punya villa. Tadi dia, kan soalan Ya. dia macam tu kan. Ya, betul-betul. Tepat sekali. okey, Tepat betul. sekali. Saya takut salah je Social jawapan. media tu memang penting. Terutama zaman Takut sekarang. Takut lari saya Tak punya ada, jawapan tak tu. ada. Betul lah. Okey. Saya rasa kalau Datuk pun punya bisnes masih ongoing sekarang, I'm sure Datuk pun akan utilize social media juga sebenarnya kan. Betul. Jadi bagi pendapat Datuk Nazir sendiri, do you think orang cukup utilize social media ataupun ramai yang kurang menggunakan social media? I rasa nak kata ramai yang kurang tu taklah, because ramai yang dah start pakai free service by social media ni. Cuma macam Black cakap tadi lah, cara kita promosikan barang kita tu betul ke tak. Sometimes ada tu yang buat video cincai je, and then they expect good feedback apa semua, but then that's why lah dia the planning, what you want to show, how you want to stand out compared to your competitors ke. So all that is important. It's not just okay, I dapat ni Instagram ni I boleh post for free, I post je lah apa-apa. So it doesn't work that way lah sebenarnya. So there are more factors to it lah kan. So you have to plan yourself lah, apa yang you nak jual kan. Right. How do I, which are my target market kan. So I rasa that using the social media tu, I think ramai dah pakai. Okay. But I think what is important is how you plan, how you want to sell yourself. Okay. So that's the part that maybe we can learn from other people yang pakai social media ni kan. Macam mana dia promosikan barang dia. Or you look at your own competitor kan. Macam mana dia ni boleh dapat few thousand likes ke, Betul. Like Yang on kita TikTok. buat tugas rumus, dua like. What am I doing wrong? Kan? Betul. Orang lain buat Betul. elok je, meletup, viral, Betul. FYP all the time. Betul. So itulah dia, kita kena, we want to offer what people want satu. And then we must make people comfortable lah. Okay, yang ni whatever that I'm selling, produk ke, services ke, you kena tunjuk lah exactly what you do. Then sometimes bukan nak kata apa, now with AI apa semua, kadang-kadang dia orang pakai yang AI punya that guy or the lady who comes and cerita macam-macam. But you're not seeing the real thing. Betul. Example I was just watching the other day. There's this one company ni, husband and wife, dia tunjuk yang dia orang buat cleaning service. So okay, sebelum you nak pindah rumah you sepah, dia datang buat cleaning kan. Tapi dia pakai AI. So bila pakai AI, the girl who cleans tu, kita tengok dia kata, ni bukan orang ni kan. Lepas tu tengok rumah tu macam kat China. So macam, then how you want to convince people, You nak relate pada audience you kat Malaysia pun susah juga kan. So it's those kind of things lah. So one of the good things about us is kat Muamalat ni, banyak micro SME kita yang yang in this kind of business yang want to graduate and become SME also. Okay. There are selected ones yang kita rasa okay, dia ni actually can grow. Dia ni ada disiplin sikit. Kita actually provide training on not only on how to advertise yourself lah, tapi that whole skill lah, like okay, you want to graduate to becoming an SME, what you should do, what you shouldn't do, okay, how you want to present yourself kan. What how you want to sell yourself. So training tu is under our social side, social finance. So
kita adalah guide them. Even kita punya customer sendiri pun every now and then we do actually advise or guide them lah. Grant pun ada bagi juga grant untuk mereka nak mulakan SME. Grant under programs ada. Okay. So selalu ni macam ni. Ni lagi satu benda. So grant dengan financing. Grant dengan financing. Okay. Dua benda berbeza lah. Okay. Selalunya orang ni, SME ni, especially macam yang baru start. Dia terus pergi kat bank dia nak pinjam duit. Tapi dia baru lagi. Bank, kalau you baru lagi, memang susah nak bagi kan. Betul. So, but the thing is that, sebenarnya kalau kita kena buat homework sikit lah. Okay. Banyak kementerian kat luar tu dia ada grant dia. Macam if you are a lady a woman entrepreneur, dia ada grant untuk woman entrepreneurs, single mothers, all that kan. So make use of all this. Pasal kerajaan dah sebenarnya nak tolong you. Pasal dia dah tahu kau kalau pergi bank ni memang tak dapat because you're still new. And then there's the other aspect tu yang pun SME banyak problem ni is cash management. Okay. Cash management lah macam Black cakap tadi lah. Dapat duit je, first thing Range Rover dah keluar. Bukan sorry lah. Itu reality. Itu hakikatnya. No, bukan nak cakap apa. The thing is that you must have that discipline. Unless macam Black ni. Black dah, he has been in the business for some time. Yes. I'm sure like macam dia cakap tadi, masa dia buat duit, first thing he did was he bought an appreciating asset. Rumah. Beli rumah, lepas tu beli. That's the right way of doing things lah. So in business pun sama. When you taste your first 100,000 or 200,000, there is a general rule of thumb lah. Okay. There is this saying, company's money is company's money, my money is my money. Okay. Tapi everyone knows that sometimes like SME ni, dia ada discipline problem sikit. Company money is my money is also my money. That's where there's a lot of problem lah. Okay. But the rule of thumb says that, you see, company's money ni, you owner kan? Dia ada, you can draw the salary from your company. Betul. Misal katalah, profit of the company 100,000. Dia cakap no more than 30% is your salary. Okay. So, general rule of thumb lah. Okay. Kalau boleh 20% even better. You know why? The balance tu, you rollkan untuk company tu. So when you roll into the company tu, it goes into savings, it goes into you reinvest balik macam you kan expand your business. Okay, buat balik villa tu, buat balik. And buffer period juga in case anything happens nanti So these things, right, actually this is where also alhamdulillah lah, I mean Bank Muamalat ni being an Islamic bank, there is that social responsibility that we have to also guide lah. Kita pun guide with regards to financing I dah bagi, cash management pun kita boleh tolong so that everything is under one roof. That's good. So we have our cash management side. I think Dr. Sarima pun did talk about investment. That's where your extra money rather than you spend unnecessarily. Macam tadi lah, perlu ke beli handphone ni macam tu lah kan. So then you reinvest in the in other products, and that's actually your buffer. Kalau esok it's normal lah, the economic cycle, there will come a time yang ada recession, ada up and down, another round of COVID. So at least duit yang you set aside, you jangan sentuh ni, duit tu ada kan. That's a good part about Bank Muamalat lah kan. That's one part lah. So it's no longer just you come to the bank kalau you nak financing. Tak ada. Now we look at it's an overall picture. So there's that lah, that discipline tu kena ada lah, that macam Black pun cakap tadi, kalau kita tengok history dia kan, actually there's a lot of discipline in him. Because why? Kalau tak hari ni, I rasa dia punya chalet tu dah tutup lah. Because why? Mercedes S-Class probably dah keluar sebiji, BM X5 dah keluar sebiji. Sebab priority dia cloud. Betul. So he has that discipline. So duit tu tengok macam dia cakap kan, he wants to expand and I nak tambah pool. That's the right way of doing it. So I take salary 20%, 30%, 70% ni, I must make sure it stays there.
Yeah. So that's the discipline that we must always have with us lah. So kalau tiba-tiba financial management tu kalau tiba-tiba lah kan, jangan risau, Bank Muamalat ada untuk financial Ada, planning tu. Betul, Kami ada. Satu-satu ya. Cara saya ni ada yang mungkin tak tahu, saya rasa betul. Untuk saya rasa betul untuk saya. Okay. Tak tahu, saya nak share lah apa yang saya buat selain daripada ni. Okay, villa tu dah siap. Okay, contoh dah siap lah. Saya dah habiskan. Itu duit saya lah semua saya habiskan untuk villa tu. Okay, sekarang villa tu dah dijual. Maksudnya dijual untuk orang datang, orang sewa lah. 5 hari, 6 hari. Duit yang saya dapat hasil daripada Airbnb ni semua ni. Okay, duit tu dia tak masuk kat saya. Saya memang masukkan kepada wife saya. Account company dia. Okay. Tapi apa saja kerosakan villa, apa saja yang villa ni perlu penambahbaikan, saya tak pakai duit tu. Oh? Saya tak pakai. Ini cara saya lah. Saya cakap rumah saya, tak apa. Simpan je duit tu. Saya ada duit saya. Sebab apa yang saya buat ni pun barang saya juga, bukan barang orang. Saya cakap, saya keluarkan duit saya. Contoh saya nak buat kolam ni, saya tak guna duit yang keuntungan villa. Saya pakai duit yang patutnya saya nak beli kereta ni. Bagus, jangan beli gitu. Okey sepatutnya. Saya bagi tahu sebab rumah saya ada kan. Sepatutnya saya nak beli sebab saya dah tak ada, saya dah jual lah apa semua, saya dah tak ada, macam saya ada sebiji kereta je. Okey, saya pakai untuk dia sebiji, saya sebiji. Saya dah banyak, saya dah ni kan increase maksudnya kurangkan lah. Ya. Saya nak beli, tapi saya fikir daripada habis beli kereta sebuah besi yang akan menjadi besi buruk. Kenapa why not saya buat je kolam ni yang saya tahu setiap bulan dia akan ada hasil, dan hasil dia tu bukan pergi kat orang lain. Pergi kat wife juga, pergi kepada saya juga kan. Betul ke macam tu? Saya tak perlu gunakan duit ataupun saya kena gunakan duit syarikat juga. Syarikat tu untuk pakai macam tu. To me, apa yang penambahbaikan that brings in income is the right thing to do. Okay. Duit yang pakai untuk nak buat renovation ni semua pun duit daripada hasil kerja sendiri. Kan? Betul. So as long as you are bringing process improvement apa semua, it's okay. Maksudnya duit tu tak adalah bazir. Dia bukannya macam cakap lah, kalau tetap pergi beli kereta, you end up dengan kereta tu tak bagi income. Duit. Kecuali kalau buat Grab lah. Kan? So that's okay. That's okay. That's fine. But of course when company tu pun akan ada build up of the funds kan, the savings kan. And that money tu pun kita kena plan juga. Maybe certain portion kita simpan in FD ke. Certain portion memang kita kena simpan, operating account kena ada. Then maybe 1/3 ke 30% tu, okay, this is the money that I want to use back. Okay, I nak cantikkan tempat ni. Some maintenance work. Okay, I nak tambah lagi satu chalet. So always roll back that money kan. That's a good practice lah. Okay, you on the right track bro. Alhamdulillah. Mantap. You dengan wife boleh, alhamdulillah betul. Punya strategi kita okey selama ni. Tak payah tukar strategi. Wife dekat belakang macam ni. Tak, dia orang kat belakang macam ni sebab dia tak suka saya buat yang tu. Kita guna je lah duit syarikat tu. Aduh, itu kan. Wah, saya takut duit saya tu habis pergi mana-mana je. As long as it's not wasted lah. Maksudnya duit tu is reinvested balik. Dengar tu. You know, bukan kita beli benda yang tak perlu dan sebagainya. Kan ini untuk penambahbaikan servis dan dulu dia marah tu. Saya sebab masa tu saya nak beli kapal tu. Saya ada beli sebuah yacht, saya ada beli sebuah yacht. Saya ada sebuah yacht tapi saya baru jual. Masa tu heboh lah, orang kata saya cuci duit. Saya ingat interview ni, saya pernah tengok. Pernah tengok kan. Saya pernah beli tu, dia tak bagi tu. Masa tu dia tak bagi sangat saya beli. Dia kata kenapa nak beli? Saya kata saya memang ada, saya ada caravan tu. So saya bagi tahu tu kan apa yang saya ada, tapi sekarang hampir-hampir dah tak ada semua ni, saya nak jual. Saya ada caravan, saya suka jenis yang saya suka camping, saya suka benda macam tu. Jadi sebuah yacht dia boleh memuatkan lebih. Saya ada masa tu dalam yacht saya ada 2 bilik. 2 bilik. So dia ada 2 bilik. Lepas tu saya sukalah tidur dalam yacht tu kan. Pergi mancing apa kan. Nama dia Midnight Lace 52. Ada 15 biji ke 12 biji je dalam dunia. Masa tu saya dapat, tapi kapal lama. Kapal tu panjang lah, besar semua. Saya buat, saya kata dia, saya nak buat untuk ni
day cruise, apa tu, sunset cruise. Sebab orang datang, orang sewa 4 jam. Tapi memang making money benda tu, buat duit. Start lah, memang ada lah buat masa tu. Ada lah saya buat. Tapi kapal tu saya beli, dia selalu rosak. Jadi saya jual, saya ingat nak beli sebuah katamaran. Jadi dia marah saya. Dia marah saya nak beli. Tapi saya tahu lah apa saya buat. Daripada saya beli kereta kan. Kereta dia tak bagi saya beli. Apa Jangan sampai isteri masuk frame gaduh kat sini ya. Tolong ya. Tapi tak, dia nak jaga, saya tahu. Dia tak nak saya boros. Kan? Kadang-kadang Omar ni dia memanglah jaga. Kadang dia tak nampak pun. Kita nak buat apa, dia ingat saya macam nak enjoy. Sometimes memang saya nak enjoy pun untuk kapal tu. Kan naik kapal tu gila. 2 in 1 lah. Senang kan? Lah dapat bisnes juga. Tapi dia suka jugalah bila saya dah jual. Dah jual? Dah jual lah. Saya jual sebab saya nak cari yang lain lah. Saya nak cari yang lagi maintenance pun dia yang bukan untuk duduk, bukan untuk kita pakai. Kalau untuk saya pakai, orang akan cakap Black ni bodoh lah. Kalau untuk pakai, saya bukan jutawan, saya bukan multi-millionaire relax dalam yacht bukan gitu, saya kan? beli tu 2 in 1. Maksudnya saya nak pakai, saya boleh pakai, dan saya boleh sewakan. Sama macam caravan saya beli tu. Saya beli bukan untuk saya guna sendiri, saya sewakan tu caravan saya. Tu nak sewa dah, tu saya ada dia. Dia actually kan, you boleh package kan sekali dengan your villa tu kan. Dia misal kata habis dia bagi idea baru dah. Idea baru dah habis. Macam mana tu? So siapa yang datang duduk, misal katalah minimum 5 days ke apa kan. Then maybe ada satu hari tu boleh keluar naik yacht tu. Something like that lah. Then you package it. Then mahal lah tu yacht tu. Kalau keluar sehari kena tambah tu. Come on Black, sedian berhadnya duit kan banyak tak gunakan, banyak duit kan. Ada banyak itu, ada lebihan kan. Dengar kan, rumah pun tak bagi duit pun tak ada kat saya tau. Minta maaf orang rumah. Tapi he's very business minded kan. Dia try macam-macam dah selama ni. Memang I respect betul lah kat Black Hanifah ni. Bukan sekadar seorang penyanyi, tapi macam-macam dalam ini fikirkan untuk jana lagi pendapatan macam-macam. Power. Tapi just to patah balik sikit pada apa Datuk Nazir mention tadi lah pasal Bank Muamalatnya products kan. I like it how walaupun contohnya Bank Muamalat terpaksa reject financing kepada orang yang baru-baru nak start SME ni, tapi you provide solution dulu kan. You go elsewhere, you try this and that, and then datang balik lepas a few years kan. Lepas tu financial management pula yang sangat penting kan, sebab setakat ada SME tak pandai uruskan duit kan, gulung pula tikar kan. Apa antara kesilapan terbesar yang Datuk rasa SME owners ni selalu buat yang membuatkan diorangnya bisnes lingkup dengan sangat laju? Actually is the discipline lah. So 2 benda. Satu business discipline, satu individual tu sendiri punya disiplin. So macam tadi lah kita share banyak benda. There are ups and downs lah masa you start business ni. One of the yang discipline issues is that we overspend. Misal kata lah, this is financial discipline lah. Kita spend money on unnecessary things, lepas tu cost kita dah jadi tinggi. So you nak cover cost tinggi ni, that means you kena price out tinggi. Bila you price out tinggi, you dah tak boleh compete lah, pasal orang lain semua price rendah. Yang tu satu. Secondly, they can go the other way around also. Kalau you buat cincai-cincai pun orang tak datang juga. Example villa tu kan. So it's you kena tengok balik competitors you ni. On average diorang ni dia dapat return dia berapa persen based on berapa dia invest. So aku ni patutnya berapa I should put in, return aku lebih kurang sama. Misal kata kalau return dia 20%, kita pun sepatutnya that's the target lah. So kena ada disiplin yang tu. Dia akan ada ups and downs. You akan ada few rounds of failures because you macam, kita pun trial and error kan. Try ni tak boleh, try ni tak boleh, until you get that sweet spot tu. So discipline that is one discipline lah. Meaning to say putting the right product and services out there. Then financial discipline. Tadi kita dah cerita, banyak SME yang fail kat luar tu pun macam I cakap tadi, the moment dia dapat the first 100,000 dia, instead of duit tu pakai letak balik dalam business, duit tu dia dah enjoy. Beli kereta lu. So company dah start to ada duit dah kurang lah. And then you pun duit dah tak ada pasal duit dah pakai beli kereta. That's when it starts going down. And then what do? Then you start, you pergi kat bank. Bila you pergi kat bank, bila you ada financial problem ni,
bukannya semua bank yang happy kata, oh, you ada financial problem, okay, tak Dia apa. Kau dah pakai duit ni beli kereta, okay, tak apa, ambil. Ya. Tak macam tu kan. So, bank ni dia nak lah dengan mana-mana bank pun lah. You know, they want to grow with the customer. Sama macam Muamalat juga. So Muamalat ni walaupun macam customer yang baru-baru, bukan nak kata kita reject. Kita guidekan customer tu. Kita cakap okay, you tahu tak ada program tekun ke, ada teraju ke apa-apa, or marah ke. Cakap okay, why don't you pergi jumpa yang ni, dapatkan grant for the next few years. Lepas tu bukannya lepas 2 tahun tu you datang balik kat kita. Kita tak apa, we are still friends, you know. Why don't you buka account dengan Muamalat, you know, you have that discipline that you akan save money apa semua. Okay. And then when the time is right, you know, we look at financing lah. So that's how it is. Okay. The other failure is the individual tu sendiri. Kadang-kadang yelah, bila kita dah merasa okay, duit dah ada ni, tengah sedap ni. You know, then dia sendiri pun belanja tak, dia boros. Ya. And yang ni dah banyak kali kita tengok. Dia the first year tu dia tengok, wih, bisnes aku tengah meletup ni, 1 million sales ke, 1 million profit ke. Mulalah dia beli tu beli ni apa semua. It's not ni beli kereta. Kadang-kadang lifestyle apa semua kan. Sampai kering. Lepas tu bila dah kering, then you know your credit card, default, you kena pergi AKPK and all that. So benda-benda macam ni, you know, bila bank tengok kan, it is not so, apa orang kata, it's not so good lah. So maksudnya macam mana you nak jaga company you sendiri pun tak turun-urus ni kan. Disiplin tu kena ada lah, that means kan. That discipline tu must be there. Memang you know, when you first start off business tu, dia akan ada ups and downs. In fact, masa saya besides the futsal tu, lepas tu saya buka workshop. Oh, okay. Pasal saya memang minat repair kereta ni. So bila saya buka workshop, honestly the first 3 years tu memang susah. Susah pasal apa? Masa you mula-mula buka business, apa business pun, Black pun tahu, you pergi kat supplier you cakap, kau ni baru lagi. Dia takkan bagi hutang. Dia takkan bagi 30 days credit. Dia cakap kau pay COD. Kalau first time lah ni. Ini the first 3 years lah. First 3 years. Dia nak percaya kita. Betul. So dia tak ada that trust tu, tak ada lagi kan. So dia cakap okay, semua COD. Wah, kita lah keluar duit dulu. Semua benda kita keluar duit kan. Bayangkan barang-barang kereta modal kan. So mahal parts kereta ni. Until you build that relationship. Bila you dah build that relationship dengan supplier ni, dia bagi you 30 days lah, 60 days lah. So that means you ambil barang tu, you boleh pergi jual. You dapat duit tu, you ambil untung you, duit ni you bayar balik supplier. Kalau tak dulu, tak ada, you kena keluar duit sendiri beli barang ni. Lepas tu owner kereta pula dah siap tak ambil pula. Betul lah, minggu depan balik kampung dah. Cakap nak cepat. So you know, kita tak dibayar lagi kan. Betul. So the first 3 years ni is critical lah. Dia boleh make or break. That's why for us ni macam kita orang kan, the 3 years tu walaupun cash flow tu is tight, tapi we make sure that kita tak overdo lah. So one of the things is macam saya cakap tadi, ambil gaji kan. Duit company, duit kita. Kalau company tu buat 20,000, kau janganlah pergi ambil separuh. Kan? Kau pandai-pandai lah. Okay, company is not doing well, that means I also cannot do very well lah. So maybe I take lesser. Memang sakit sikit lah. But then tak apa, I yakin that duit yang I plow balik dekat company ni, it's only for, you know, the savings of the company, or maybe penambahbaikan so that I can get more customers in. In fact, my workshop pun buat benda sama juga. Kat bawah tu workshop, atas tu I buat macam ni. Letak sofa apa semua. So sometimes the wives, they come ke girlfriend ke, sambil tunggu kita siap. Betul. So diorang suka lah benda-benda macam ni. Kan? So sama juga in any business pun, kita kena tengok, okay, I don't want to spend so much money, tapi I want to make people comfortable. Kan? So benda-benda macam tu kan. Betul lah. So itulah, those are the things that dapat menolong kita lah. Tapi kalau macam buffer saving period tu kan, macam contoh macam pandemik, banyak gulung tikar masa tu sebab tak ada savings kan. Berapa bulan secara optimum kita kena ada dalam company account tu? Okay. Saya Siti Suraya.
Saya Nuraini. Saya Aisyah. Dan saya bangga menjadi usahawan IT Card. Tapi kalau macam buffer saving period tu kan, macam contoh macam pandemik, banyak gulung tikar masa tu sebab tak ada savings kan. Berapa bulan secara optimum kita kena ada dalam company account tu? Okay. So dia tak ada specific amount lah. Okay. Dia kira macam ni lah. So we always, kalau macam kita ada financing tu, at least the buffer tu simpan lah 6 bulan worth of installment. Okay, kan? 6 bulan ya. Tapi dia installment satu. 6 bulan worth of installment satu. Then maybe you might want to have maybe another 6 months 6 months of operating your cost tu, kalau boleh. Ni yang ideal lah. And then whatever miscellaneous in case if I need to spend money. So you know, you set aside lah. Actually benda-benda macam ni, kalau kita set aside daripada awal lagi, sikit-sikit setiap bulan tu kita letak tepi. Taklah terasa sangat later on. Letak dalam macam kita kan, kat Muamalat pun kita ada current account yang tak pakai checkbook. So maksudnya dia tak boleh dah senang-senang nak keluarkan duit tu. So masukkan duit tu, biar je usuh. Let it, and then let it grow. Ataupun bila certain amount tu you letak dalam FD, jangan sentuh dah, biar je usuh. Ataupun run gold account ke investment account, biar je. Kita tak tahu, esok-esok mana tahu 10 tahun kita tak sentuh, tiba-tiba another round of pandemic. Ya. Lepas tu pergi tengok dalam account, banyak ni, memang sekarang boleh cover. Sekarang kita tak nampak lagi sampai terkena kalau perlu. Betul. At least dah ada lah. At least that, dia orang kata that's a cushion lah. Ya, ya. So dalam 6 bulan lah lebih kurang tu kalau boleh. Ideally minimum 6 bulan. Selalunya kalau macam orang buka bisnes memang dia 6 bulan lah. Saya tu kebanyakan lah kan. Dia akan 6 bulan untuk operation tu. Sebelum jalan kita kena ada dah standby apa-apa pun. Tapi saya suka yang tadi pasal credit card. Saya ada credit card daripada 2009. Sebab saya ada credit card tu sebab saya beli rumah. Tapi saya tak pernah pakai credit card saya untuk beli apa-apa. Sampai sekarang? Tapi saya dah saya terminate dah. Sebab saya tak pakai. Saya pakai hanya untuk yang memang memang perlukan ada credit card. Contoh kita kena nak bayar duit takaful. Takaful contoh kan. So dia terus daripada situ. Saya guna benda tu, tapi dah saya baru cancelkan last year. Sebab saya memang tak pakai pun credit card tu. Jadi yang paling penting saya rasa untuk money management tu ialah jangan rambang mata lah. Ya, betul. Itu yang paling penting tu. Tak kisahlah bini ke siapa ke, segala bapa yang jaga dia pun, kalau betul-betul orang tu jaga money management, kau tak boleh. Kalau kita sendiri, kita tak ada rasa bertanggungjawab atas diri kita, sebab benda tu kita tak perlu pun beli, tapi kita nak beli sebabkan orang lain beli. Itu salah. Dia nak benda tu sedangkan benda tu dia tak perlu ada pun. Lagi-lagi yang credit card tu macam duit atas angin. Duit atas angin boleh pakai kan secara fizikal, tapi lah. Itu saya memang saya tak pakai. Lepas tu ada sampai satu masa tu saya geram tu. Aku tak pernah pakai. Okey, aku pakai. Saya pakai juga, ada sekali tu saya pakai. Saya pakai. Okey, saya nak tahu kan. Okey, pakai. Dan saya bayar balik lah. Lepas tu saya dapat credit card yang boleh pakai 50,000 diorang bagi. Limit naik lah. Tapi saya tak ambil. Saya tak ambil sebab saya tahu ini bahaya. Semua bahaya kan. Dia ada bagus dia, ada pro and con dia lah kan. Kalau emergency boleh pakai. Dia bukan salah credit card kan, dia salah kita. Sebenarnya kan cara penggunaan kita kan. Betul. Lepas tu dia macam gaji. Saya memang ada company. Saya ambil gaji tu memang sebab tu saya tak ada duit. Gaji saya dah pakai habis. Sekarang berapa bulan? Allah, kena tunggu lagi 2 minggu. 12 bulan tu duit dah habis. Masa saya, tapi duit saya habis sebabkan saya bayar duit rumah. Saya bayar duit ada sebiji kereta. Rumah saya belikan dia kereta itu tu kan. Rumah pakai duit sendiri lah tu. Saya belikan tu. Dia tak pakai duit company. Tak pakai. Duit sendiri. Wah, dahsyat ni. Saya belikan dia kan. Saya pakai. Boleh akan belikan kancil tu. Saya bagi dia pakai. Kelisa saya belum saya beli kelisa. Saya bagi dia pakai kan. Tapi saya banyak suka beli sebenarnya kereta-kereta yang bukan yang baru. Saya tak beli. Saya tunggu dulu kereta tu dah murah baru saya beli. That's nice. Saya tak suka. Dia dah fully depreciate dah tu. Saya relax dulu. Saya nak tahu dulu apa problem kereta ni apa kan. Kadang-kadang beli baru pun ada problem kan. Memang. Jadi benda tu lah. Maksudnya gaji saya tadi tu memang saya ambil. Habis lah. Saya tak ada duit dah. Jadi disiplin. Disiplinkan diri sendiri tu memang sangat penting lah. Saya macam mana pun money management tu terletak pada
kita punya Diri sendiri, hati betul. sendiri Ya, sebagai Betul. Actually credit card tu dia if kita kena ada disiplin. Ya. Jangan sampai dah sampai payment due, alamak dalam account tak ada duit. Ya. Kan? Memanglah kita kadang-kadang rambang mata kan pergi shopping mall ke, Ya. pergi tengok kat Shopee. Ya. Pergi Shopee sebenarnya nak cari botol. Tapi bila scroll kat bawah, ada pula benda lain ada charger untuk kereta lah apa benda. Benda tak perlu pun at first jadi perluan tiba-tiba last Selalu sampai tu kat rumah spek mata, sampai ada handbag. Spek mata, handbag tu. Spek mata lah banyak tu kat rumah. Spek. Allah. Hai. macam dah biasa. Mak. Balik dia ada package kan. Tapi saya pula lain daripada Abang Black pula. Saya menggunakan credit card. Tapi saya try to pay off 100% setiap bulan at the end of the month. Just to be safe. Sebab saya suka kumpul air miles. Saya punya style dengan family suka kumpul air miles kan. Jadi ada perks tu. Jadi saya try at the end of the month kosongkan. Tapi tu yang kena ada self-discipline lah kan. Disiplin lah. Itu Kalau betul tak lah. ada- Betul lah. Cara guna tu memang betul lah. Memang kredit kad guna dia memang untuk tu. Ya, betul. Tapi macam mana kita nak handle dia tu Betul. kan. Ya, Maksudnya kalau hidup dalam berhutang ni, hidup memang kena ada hutang. Memang ada. Memang kena ada hutang. Kalau tak kita takkan ada, kita akan rasa selesa. Ya. Kalau tak ada hutang tu. Tapi kalau ada hutang kita akan rasa Tanggungjawab tu tanggungjawab ada. kita kan. Tapi betul. bukanlah hutang tu yang membebankan kita. Ya. Tidaklah. Betul. Satu hutang yang kita rasa okay, monthly aku boleh bayar RM150. Ya. Kau nak bagi aku 250 ke 160 ke aku tak nak. 150 je Betul, aku nak. betul. Sebab itu je yang aku boleh bayar. Kita kena tahu limit kita dan kita kena respect limit tu. Saya Kita rasa kena dengan buat bank pun tanggungjawab kalau tu. kita buat pinjaman kita boleh juga minta macam mana kita nak bayar apa semua tu kan. Boleh je. Atas budi ada bicara. lah flexibility dia kan. Tempo tu dia orang Tempo panjangkan ke, panjang. pendekkan. Dia terpulang kepada kita lah, kepada apa yang kita mampu. Kemampuan So dia kita, tengok kan. balik. Okay, kalau sebulan ni kita boleh mampu bayar banyak ni kan. Lepas Ya. tu bank akan kira balik. Okay, based on this maybe financing you untuk 5 tahun. Okay, Ya. mungkin ada yang orang kat luar sana yang tengah lihat kita punya podcast ni. Ya. Okay, mungkin diorang ada masalah dengan bank. Okay, diorang ada masalah dengan bank mana diorang tak boleh nak bayar. Contoh diorang kena bayar 500. Ya. Tapi diorang tak boleh bayar. Jangan lari. Betul? Betul, jangan lari. Pergi Balik jumpa bank tu. Betul. Cakap dia, saya tak boleh bayar banyak ni. Saya boleh bayar banyak ni. Saya percaya setiap bank yang ada kan. Dan saya rasa mereka ni semua ada budi bicara diorang Ya, sendiri. betul. Diorang Betul. pun boleh membantu. Ini cara bank saya rasa Betul, bank boleh membantu. Yang penting jangan lari. Jangan pada lari. masalah. Sebab tu bila 500 tak bayar hari ni. Bulan depan 500 jadi 1000. Jadi 1000 tu dah jadi banyak tinggi, kan. makin Banyak, tinggi, makin makin tinggi. tinggi. Jadi kena buang mentaliti yang aku tak bayar tak apa bulan depan. Tak boleh. Kena Ada bayar. masalah terus berdepan dengan masalah tu. Betul, Jumpa dengan betul. bank terus kan. Pergi je. Saya sebab bank pun perlukan dia punya duit balik. Yes. Lepas tu dia orang salahkan bank. Ya. Masa betul. dia nak minta, dia pergi jumpa bank. Ya. Nak bayar dia marah bank. Betul lah. Itu saya pun pening lah kadang kan. Cakap kenapa ini siapa yang salah ni ya? Bank ni memang salah. Selalunya akan salahkan bank lah. Betul. Kan, tapi saya rasa kat sini untuk jadikan dia kosong-kosong, Ya. saya rasa dua-dua ni memainkan peranan penting. Ya. Betul. Individu yang meminjam dia perlu rasa tanggungjawab dia. Betul, Dan betul, memang. yang bagi pinjam dia nakkan hak dia. Ya. Jadi saya rasa dia tak boleh salahkan bank sebab bank dah Adalah budi bicara tu sebenarnya kan. Datanglah bank muamalat ke AKPK ke semua ada solusinya kan. betul. Okey, Black mungkin sedikit sebagai konklusi kan sebab Black pun dah mengendalikan you punya villa ni dah 3 tahun lebih kurang. Apa titik paling gelap sekali sepanjang mengendalikan villa di Rindu di villa, Rindu Dayan di di villa. villa. Villa di Okey. Rindu jadi terbalik jadi. Ya, okey je. Yang paling susah sekali dan macam mana you bangkit semula masa tu? Yang paling susah Alhamdulillah. Alhamdulillah okey Alhamdulillah setakat ni Start 2021 start 22 saya dah start buat. Okey. Sampai 23. Tapi masalah saya sebenarnya masalah yang tak dapat kita elak bukan saya je. Ramai yang dah jadi bos. Saya rasa dia ada masalah pekerja. Itu masalah saya. Bila nak dapatkan pekerja yang betul-betul Boleh dipercayai dengan Pernah kita. ada masalah dengan pekerja? Pernah tapi bukanlah masalah yang besar pun. Cuma Okey. kita susah nak cari pekerja. Ya. Susah itu je sebab ruang dan peluang tu kita dah bagi. Ya. Tapi
kita masih tak dapat lagi orang yang betul-betul berminat nak bekerja dengan kita. Saya tak tahu mana salah dan silap. Gila ke tak nak kerja dengan Black Hanifah? Bukan beratur ke kau sebenarnya nak kerja dengan Black? Kalau mungkinlah dekat Langkawi kan. Jadi susah lah orang nak ke sana. Tapi Alhamdulillah saya ada orang yang saya boleh dipercayai. Sahabat saya sendiri yang dah lama saya kenal dekat Langkawi. Dia as a manager kat sana. Nama dia Zaimi. Kalau dia tengok, terima kasih Amy. Sebab daripada dia jaga dulu. Saya rasa ada satu part yang gelap tu ialah di mana dia, Zaimi ni, semasa dia datang lihat saya punya kafe tengah nak buat, 5 minit selepas dia WhatsApp saya, dia accident dan dia koma selama beberapa bulan. Jadi saya punya kaki, ibaratnya saya punya ni tempang sebelah dekat sana. Dia yang handle semua. Dia punya terpaksa operate, otak dia terpaksa ni ada pendarahan dalam kepala kan semua. Doktor kata macam 90, macam 50-50 lah, 50-50 lah. Lepas tu nak jadi dia seperti normal balik tu susah lah. 1000 dalam 1. Dan dia adalah 1000 yang satu tu. Dah okey dah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia boleh jaga balik. Dia jadi 5 2 tahun lepas. Okay, masa 5 Langkawi. Dan banyak yang booking tu kita macam terlepas. Banyak yang macam kita itu agak struggle lah untuk saya, untuk dugaan sekejap lah. Selain daripada pandemik lah. Kan. Tapi Alhamdulillah kita dapat harungi. Dan saya rasa perniagaan saya kali ni, saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada rakan-rakan yang ada di Langkawi yang sentiasa memberikan pandangan, ingatkan saya bagaimana nak kenal orang di sekeliling kita dekat Langkawi ni, orang dia macam ni, orang ni macam ni. Terima kasih kepada wife saya yang tak henti-henti lah, dia yang handle. Menjaga duit you dengan sangat teliti. Bila ada masalah, bila masalah villa, saya takkan handle. Sebab saya tak suka handle tu. Saya dah ada anxiety, saya dah tak suka. Saya banyak bagi dekat wife je lah. Ini handle. Yang ni bagi diorang lah handle. Sebab kerja saya sebagai penyanyi, better saya menyanyi lah. Dan mungkin ni pun legacy you akan tinggalkan untuk anak-anak juga. Betul, kan? dan nama pun saya letak Rindu di Villa. Saya punya anak yang nombor kedua. Dayan di Villa sebelah ialah anak nombor 1. Sebab dia tanya kenapa adik dia ada dan dia tak ada. Jadi saya buat lah. Tapi itu saya buat bukan untuk kesenangan dia. Bukan untuk kesenangan dia. Tapi saya buat untuk mengajar dia bagaimana bila kita ada bisnes ni macam mana kita kena uruskan. Ini saya ajar dia. Macam ayah you ajar you dulu ni. Betul. You mengajar bukan dia you, bukan saya buat ni dah besar inilah kau punya. Tak. Come on lah, saya kerja keras, saya punyalah. Kan, bukan dia punya. Dia cari sendiri. Itu saya punya prinsip. Okey, dia cari sendiri. Tapi apa yang saya boleh bagi ialah education. Bagaimana cara bila ada macam ni, dia selalu tanya, "Daddy, ni orang ni masuk ni, inilah dia kita kena buat. Kenapa Daddy buat ni? Ini kita buat sebab orang ni akan masuk kat sini kadang rosak ke, orang tak suka." Disebabkan saya ajar tu daripada dia 3 tahun lepas sampai sekarang, dia dah tahu jaga barang-barang dia. Janganlah nanti orang, kalau ada budak-budak datang, jangan nanti ada orang nak masuk ni. Mindset tu daripada sekarang dia dah start orang nak pakai. Dia dah tahu jaga. Dia takkan simply rosakkan barang-barang kat situ. Alhamdulillah. Saya berada dalam track, saya rasa track yang betul. Right track. Idola Black Hanifah kita, masya-Allah. Daripada Datuk Nazir pula, sedikit tips pada mereka kat luar sana, mungkin SME owner sekarang ni yang tengah struggle, apa yang boleh you nasihatkan kepada mereka? Okay, so SMEs yang tengah struggle right now, don't worry, but there's a lot of help out there. If we need macam some sort of advice, bimbingan, kementerian, geran-geran daripada kerajaan ada, make full use of that. Talk to banks. Macam mention tadi kan, bila ada problem dengan bank, lari. Jangan lari. Datang jumpa bank. You know, macam kita kat Muamalat pun, kita mana bank pun sama. You akan ada SME yang ada mempunyai masalah cash flow. Tak apa, it's okay. Come and talk to us, and then we see how. Okay, kalau misal kata we need to restructure your financing ke, you know, and also we guide you through especially on your financial discipline. You know, maybe we can, you know, kita pun belajar juga sebenarnya. We learn from our successful SMEs. Kita tengok cara dia buat ni macam ni. So kita tak payah mention nama, tapi kita boleh guide lah. Cakap, you know, maybe you might want to try to, you know, set aside 30% or you know, have a better cash management. But don't be afraid lah. Jangan when you are down, you lari.
Or you think that you're down, okay, tak apalah tutup kedai, tak apalah we declare bankrupt and move. No, don't give up so soon. A lot of people right till the end, dia akan jumpa juga dia orang kata light at the end of the tunnel tu. Kan? Betul. You try. SME ni is one business that if you have not failed, then you can never be successful. Betul. Because you kena fail dulu. Setuju. Ya, banyak kali you buat benda tak betul, you tak apa. Like my boss always say lah, make even the smallest of change, you will see the results. So sama juga SME ni. Okay, kalau benda ni macam tak betul lah. I'm not getting the best out of it. Tak efficient. Tukarlah. Make the little changes. Maybe memang sometimes when you do the changes tu, the first month tu maybe you sakit sikit. Tapi in the long run, actually benda ni benefit to me. So don't worry about failing. But if you don't try, then you never know lah. Yeah, that's right. So itulah dia. And when you are down, doesn't mean you should stop. Try. Macam like cakap tadi lah, there are difficult periods kan. Tapi okay, tak apa. I know this is a difficult period, but I'm going to try a few things to improve. And you see a better day. Wow. Jadi dah jelas lah guys, yang nak kekalkan ataupun orang kata maintain SME ni bukan senang sebenarnya. Kan, macam-macam cabaran yang akan dilalui oleh pemilik-pemilik SME. But the thing is, jangan takut untuk gagal. Kerana akan ada kegagalan along the way, every step of the way. Tapi bangkit semula. Dan jangan cepat sangat mengalah. Jangan gulung tikar cepat sangat. Ada banyak solusi, terutamanya dengan bank muamalat pun banyak sebenarnya khidmat perundingan yang boleh anda semua dapatkan serta-merta. Kan? Terima kasih Abang Black Hanifah kita. Terima kasih Datuk Nazim. Memang cukup best hari ni. Saya pun bersemangat, rasa saya nak beli yacht juga lah. Macam Abang Black Hanifah. Kita boleh finance tu. Sama-sama kita boleh. Yacht mungkin tak lah, tapi kenderaan lain tu boleh. Catamaran tadi tak beli lagi. Kita bertiga lah. Kita tiga-tiga punya lah. Mana tahu kan. Masya Allah. Baiklah, harap-harap banyaklah perkongsian yang cukup bermanfaat untuk anda semua. Dan jangan lupa untuk saksikan episod kita yang seterusnya hanya dalam podcast Aperture by Bank Muamalat. Kehidupan lebih baik bersama. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.